Huruf Ain ni lebih kepit sikit daripada huruf Ha. Okey. Ha yang payah sikit nak masuk pada huruf Ain. Kita nak alirkan sedikit bunyi huruf Ain ni. Sini jadi isu sikit Kadang-kadang jadi kerah macam hamzah. Na'budu. Bila na'budu itu hamzah. Nak. Huruf Ain ni keluar daripada tengah kerongkong, nipis dan lunak. Cara dia kita kena sempit di tengah kerongkong. Kena cekik sikit. Okey. Kena sempitkan ruang kerongkong kita sesempit. Dia tidak lega lagu ni, dia sempit. Jadi bila sempit tadi tu, teknik yang sama untuk tuan-puan keluarkan bunyi ha pedas. Cuma huruf Ain ni dia lagi sempit. Dia serumah kan? Ha pedas dengan Ain ni serumah. Makhrajnya di tengah kerongkong. Huruf ha kita nak hasilkan bunyi pedas tu kita sempit dah. Ha kita kepit sikit. Huruf Ain ni lebih kepit sikit daripada huruf ha. Jadi bila sukun ni insya-Allah dia mudah, lagi mudah daripada nak lunakkan huruf Ain ketika mana huruf Ain ni berbaris. Dia lagi mudah lah. Okey. Na'budu. Cuma gerakkan sedikit. Jangan pap mati gitu ya. Iyyaka na'budu. Itu keras sikit. Okey. Iyyaka na'budu. Bagi dia gerak sikit. Na'budu. Lunak. Tidak ada dalam hidung. Tidak bunyi sengau. Ada bunyi lunak. Okey. Tidak keras seperti bunyi hamzah. Itu pada huruf Ain yang kita kena buat.